Baik tuan-puan, hari ini kita bersama dengan seorang PGBO yang cukup-cukup aktif tuan-puan, yang pada hari ini beliau telah pun capai financial freedom bersama dengan Public Gold, iaitu Puan Syafiqah. Apa khabar puan? Sihat, Alhamdulillah. Apa khabar? Alhamdulillah. Okey, jadi tuan-puan, kalau nak tahu, Puan Syafiqah merupakan bekas eksekutif marketing GLC. Betul. Bekas marketing di sebuah syarikat GLC tuan-puan yang telah pun pencen. Betul, Betul bersama dengan Public Gold. Sebab Public Gold dah pencen lah. Syukur. Okey, Alhamdulillah. Jadi tuan-puan, hari ini kita nak dengarkan daripada Puan Syafiqah bagaimana beliau pada hari ini boleh buat keputusan untuk berhenti daripada industri GLC yang rasanya income dah cukup besar. Tapi sebenarnya apa yang ada dalam bisnes Public Gold yang Puan Syafiqah decide nak buat full time dan enjoy your life sekarang ini? Silakan. Alright, Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Syukri yang hebat juga sebenarnya. Ni rakan sparring partner saya ni yang aktif sama-sama dalam bisnes Public Gold. Okay, jadi ramai yang ada mindset tau yang bahawa kita kerja makan gaji, nak pula kerja kat GLC, eksekutif, nampak macam gah kan, wow kan. Tapi hakikatnya long run, saya bekerja dulu hampir 10 tahun. Okay, sebenarnya Alhamdulillah pengalaman mematangkan. Tak ada satu momen pun yang tidak membantu saya grow diri saya. Tapi dari sudut income, kita harus sedarlah yang bekerja makan gaji ni sebenarnya dia berpusing pada roda yang sama, rat race. Okay, jadi bila kita bekerja pada pusingan yang tidak berhenti ni tuan-puan, bila workload bertambah, gaji tu tak bertambah ya. Jadi bermaksud kita sedar value diri kita dan semestinya kita akan ada satu momen yang kita terdetik, I think I can earn more lah. Okay, so bila saya jumpa bisnes Public Gold, rupa-rupanya dekat Public Gold ni, the best part adalah kita usaha, lagi banyak usaha kita, lagi banyak income kita. So Alhamdulillah, betul seperti yang diberitahu oleh mentor kami, iaitu Tuan Muhammad Zulkifli Syafiqi, yang mana buat bisnes betul-betul 2 ke 3 tahun memang boleh financial freedom. Dan Alhamdulillah, kita dah capailah ke tahap tu. So that's why saya decide untuk full focus dalam bisnes ni sambil saya uruskan anak-anak saya 2 orang. Alright. Jadi Puan Syafiqah, dah berapa lama dah berhenti daripada kerja sebelum ni? Setahun lebih, setahun setengah. Setahun lebih. Jadi bagaimana? Happy tak dah setahun lebih? Of course. Dulu tak boleh jogging pagi, sekarang boleh dah.